Dah lama simpan emas tapi berhenti sebab harga makin tinggi, bajet pun tak banyak. Harga emas jangka pendek memang ada turun naik, tapi jangka panjang pasti akan meningkat. Walaupun harga makin tinggi sekarang, kita tak perlu rasa terbeban sebab jangka public gold kita boleh menabung ikut bajet dan kemampuan masing-masing. Kalau dulu simpan RM400 dapat 1 gram dan sekarang kita masih lagi mampu simpan sebanyak RM400, teruskan sahaja menyimpan. Walaupun RM400 yang sama akan dapat sekitar 0.6 gram sahaja. Nak simpanan emas kita bertambah, teruskan menabung. Elakkan tengok harga. Harga emas pasti akan meningkat. Ianya hanya persoalan masa. Kalau kita berhenti waktu harga 1 gram RM600 hari ini, kita akan menyesal bila harga emas naik RM800, RM900 per gram akan datang. Tapi kalau kita terus menabung, kita akan tersenyum waktu harga emas naik nanti. Sebab waktu tu, gram simpanan emas kita pun dah banyak. Banyak simpanan emas kita, waktu harga emas naik nanti, banyaklah keuntungan yang kita akan dapat. Dalam apa bentuk simpanan pun, jumlah memainkan peranan yang sangat besar. Nak mula simpan emas ikut bajet untuk capai target, boleh isi beg biru dekat bawah. Saya bantu sebaiknya.